Salam satu dunia. Kalau hampa nak layan hobi, boleh je. Tapi pastikan tanggungjawab di rumah settle dulu. Hahaha. Pagi ni teringin nak kayuh gerek pula. Itulah duk fikir-fikir nak bawa mountain bike ke nak bawa folding bike. Rasanya nak bawa folding bike lah. Sebab dah lama tak kayuh ni. Pastikan basikal dalam keadaan baik. Lampu keselamatan juga penting Kes belakang pula macam mana? Okey cun. Here we go. Mau kita. Jalan kampung ni lengang lah. Nak nampak kereta sebiji pun payah. Cuaca pun mendung. Mungkin saat-saat lagi nak hujan lah tu kot. Apa-apa pun kita teruskan berkayuh. InsyaAllah. Inilah kawasan aku kayuh. Kawasan perumahan Kampung Melayu Kuang. Banyak rumah cantik-cantik kat sini. Lot kosong pun masih ada lagi. Kalau siapa berminat nak duduk kawasan kampung, boleh cari lot. Kawasan sini memang ada lagi orang jual lot. Babe, pokok getah pun ada kat sini. Nostalgia, teringat masa dulu-dulu. Alhamdulillah, dah dapat 2 km berkayuh. So selepas ni balik rumah dah dapat 4 km. Tambah lagi 1 km, nak cukupkan 5 km. Alhamdulillah. Okey, jom sambung. Bye. Lorong Setia 12 ni ada bazar Ramadan deh. Jom kita pusing tengok. Boleh tahan juga keluasan dia. Petang-petang nanti dalam selepas asar tu ada start lah dia orang berniaga kat sini. Bazar Ramadan lah katakan. Nampak macam-macam ada jual tu. Kambing bakar pun ada. Ni dia. Aku kepada sesiapa yang nak try datang ke Bazar Ramadan di Kampung Setia ni, mailah. Walaupun sekarang ni memanglah banyak, di mana-mana pun ada Bazar Ramadan. Cumanya berlainan tempat, itu je. Alhamdulillah, settle misi aku pagi ni. Dah dekat pukul 10. Aktifkan diri anda.